Aku Haziq, pelajar semester 3. Duduk rumah sewa, kongsi bilik dengan diri sendiri. Telefon walaupun dah penuh bateri, malaslah nak cabut lagi. Pagi-pagi macam ni, aku cuma nak siap cepat ke kelas. Lampu bilik tu, biarlah menyala. Alah, bukan lama pun, kejap je. Aku cuma buat apa yang aku buat setiap hari. Sebelum pergi ke kelas, mestilah kena wangi-wangi mandi dulu kan. Mandi lama-lama sikit tak apa kot, tak salah rasanya. Lampu tandas pun macam tak perlu tutup. Belum sikit lagi lah. Kalau cepat-cepat ni tak kemas pula nanti. Sekolah haji pun best juga sekarang. Laptop ni on pun tak apalah. Aku pun bukan lama sangat lagi kelas ni. Okay, settle. Kelas ni sejam je. Sekejap lagi balik lah. Apa-apa pun, minum air dulu. Keep hydrated. Tapi isi penuh lah, biar puas sikit minum. Lega. Yang lebih ni buang je lah. Aku pun student je. Apa yang aku bazir sangat kan. Dah lah, gerak dulu. Lewat pula lagi kelas nanti. Tengok TV kejap lah. Cerita ni pun tak habis lagi. Mata makin berat ni. Lihat kejap lah sebelum keluar. TV ni biar je on. Tak apa, kejap je. Aku dah lewat ni. Alamak. Kejap lah, pergi cas phone dulu. Aku dah on switch. Kenapa tak masuk ni? Alamak. Aduh. Tak apalah, aku nak pergi mandi dulu. Nanti terlewat pula ke kelas. Aduh, habislah aku. Terlewat lagi kelas ni. Lampu ni pun kenapa tak boleh nak on ni? Alah, mandi je lah gelap-gelap pun. Kenapa air tak keluar ni? Aduh, takkanlah aku nak pergi kelas tak mandi pula. Alamak, serabut betul lah. Macam mana ni semua tak ada? Phone pun cas tak masuk. Aku pula busuk lagi. Macam mana aku nak pergi kelas ni? Mimpi rupanya. Syukurlah tak terlewat. TV tak perlu on kalau tak tengok. Yang ni pun sama. Okey, masuk. Lega boleh cas. Dah, cabut balik lah. Bateri penuh dah pun. Syukur air pun ada. Lega aku boleh mandi sebelum pergi kelas. Lampu ni pastikan tutup lah. Nanti membazir elektrik pula. Air ni pun isi dengan kadar yang perlu je kot. Cukup lah aku nak minum. Aku janji aku tak nak ulang lagi. Aku akan guna sekadar yang perlu je lepas ni.